Pergerakan berulang akan menyebabkan urat tercedera. Bila kita scan, kita boleh nampak ada koyak di bahagian urat di sini. Semalam saya dapat seorang guru yang datang dengan masalah sakit di bahagian luar siku. Kita buat pemeriksaan dan kita buat scan, kita dapati cikgu ni sebenarnya ada masalah tenis elbow. Bila kita banyak buat pergerakan berulang macam main tenis, main badminton, dan dalam kes cikgu ni dia banyak menulis di depan, banyak menanda dan sebagainya, pergerakan berulang akan menyebabkan urat tercedera. Bila kita scan, kita boleh nampak ada koyak di bahagian urat di sini. Sakit ni dah terlalu kuat sampaikan cikgu ni tak boleh nak mengajar dengan baik. Jadi, kita bagi cadangan untuk buat rawatan suntikan supaya dapat melegakan sakit dan repair balik tisu dengan cepat dan efektif. Prosedur selamat dan pesakit boleh balik 10 minit lepas selesai rawatan. Kepada cikgu-cikgu kat luar sana, sesiapa yang ada masalah siku, tenis elbow dan masalah sendi yang lain, tekan link di bawah untuk dapatkan appointment pemeriksaan dan rawatan sakit sendi anda.